Hello, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam Jom Canva. Dan untuk tutorial kali ini, kita akan tunjukkan kepada anda asas penggunaan teks di dalam Canva. Okey, apabila anda buka Canva, macam ni rupa dia. Anda pergi ke Create di sini dan anda pilih logo. Okey, dia akan buka satu window baru di sini. Terus pergi ke Text ada T. Nombor 3 dari atas ni tekan Text. Dan sekarang anda tekan Add a Text Box di sini. Dan type di situ Jom Canva. Okey. Jadi untuk anda select di dalam teks ini, anda tekan di luar sekali dan bila anda lalukan cursor anda boleh gerakkan dia ke mana-mana kawasan yang anda inginkan. Dan sekiranya anda ingin dikembali ke tengah, anda pergi ke position di sini, tekan dan pilih center dan pilih middle. Jadi dia akan berada di tengah. Untuk cek sama ada dia berada di tengah atau tidak, anda boleh lalukan cursor anda dan mouse anda dan anda lihat ada garisan color purple tu, dia macam melintang dan dia cross melintang tu bermaksud dia di tengah ya. Untuk mengubah jenis font yang kita type, kita hanya perlu pergi ke kotak yang pertama ini. Tapi untuk memilih ni anda kena select dulu dia dalam ni. Saya ulang bila anda klik di luar dia hilangkan. Apabila anda tekan dia akan muncul semula. Jadi anda pilih tulisan yang anda kehendaki, jenis font yang anda kehendaki di sini. Anda klik sekali dan semua pilihan tulisan akan berada di sebelah kiri ini. Jadi anda scroll down dan anda boleh pilih. Anda juga boleh mencari font yang anda kehendaki di dalam kotak ni, kotak search ni. Kita type kali ni, kita cuba pilih Anton. Okey, anda boleh pilih Anton yang gelap ni, try. Okey, sekarang anda lihat font anda dah berubah. Okey, untuk membesarkan font anda ada dua cara. Pertama, anda pergi ke sudut ni, klik kiri dan seret keluar atau seret ke dalam untuk mengecilkan Dah seret, dah dapat saiz yang anda kehendaki, just lepaskan dan anda boleh gunakan font ini, letakkan di mana-mana di dalam square ni. Macam tadi kalau saya tunjuk tu, anda nak center, anda lalukan dan sampai anda nampak ni di center Okey, itu adalah cara-cara untuk macam mana nak type teks di dalam Canva dan mengubah font.